Hai, Assalamualaikum. Video kali ini untuk permulaan kerja khusus pengajian AM 2026. Kita akan membuat perbincangan mengenai pengenalan tema di mana kita akan bincangkan apakah tajuk-tajuk yang sesuai bagi setiap tema yang ada dalam kerja khusus pengajian AM. Biasanya untuk tema pengajian AM kita akan ada dua tema. Tema yang pertama untuk kali ini adalah telekomunikasi. Had kajian bagi tema yang pertama mestilah telekomunikasi itu ada di Malaysia sahaja. Okay? Dan antara dia punya apa benda ni? Dia punya benda lah. Okay? Antaranya ialah kepenggunaan, impak, isu, cabaran, faktor, kesan, kualiti liputan dan juga ejen. Ini adalah had dia. Dan kita ada skop kajian. Sama ada pelajar menggunakan telegraf, telefon bimbit, radio dan televisyen, SMS, 3G, 4G, 5G, internet, wifi dan juga vendor telekomunikasi. Baik, ini adalah contoh tajuk bagi tema yang pertama. Boleh baca di sini dan juga dia kena baca dulu sama ada sesuai ataupun tidak dengan awak. Dan tips yang pertama, pilihlah tajuk yang memudahkan carian dan juga kajian awak nanti. Jangan pilih tajuk yang terlampau berat ataupun susah untuk awak buat. So, dekat sini nanti saya akan tunjuk juga contoh tajuk dan juga dia punya item objektif 1 dan juga 2 yang sesuai. Okay? So, ini tajuk 1 sampai 6. Lepas tu kita ada 7 sampai 12. So, ini antaranya. Okay? Dan yang terakhir 13 sampai 18. Contohlah macam ni. Yang susah ni. Ni tak susah. Jurang digital di Malaysia. Punca dan kesan kepada pendidikan. Ni skop ni besar sebab dia kata di Malaysia. Bila sebut Malaysia, awak kena cover satu Malaysia. Kalau kita nak kecilkan skop ini, kita akan pergi di kawasan. Contoh jurang digital di kampung bandar apa-apa. Dia kecilkan lagi kawasan dia. Tak apa, ini nantilah lokasi kajian kita akan bincangkan nanti. Jom kita start dengan contoh tajuk, responden, objektif 1 dan 2 dan beberapa item soal selidik yang boleh ditanya di dalam soal selidik kita nanti. Tajuk yang pertama, keselamatan cyber dalam kalangan belia. So, golongan dia atau respondennya hanya belia. Okay? Satu kajian di Taman Ceras Perdana, Ceras Selangor. Tajuk dia sebenarnya dia ada dia punya complete set dia lah. Okay? Biasanya kita akan ada isu. Kalau boleh masukkan nama responden pun boleh, sama ada belia ke, masyarakat ke, penduduk ke dan sebagainya. Satu kajian itu dibuat di mana? Di taman apa-apa. Contoh di sini Taman Ceras Perdana, Ceras Selangor. Dalam tajuk saya ini saya tidak membuat secara detail. Kita akan ada beberapa video-video yang akan datang yang saya akan terangkan setiap satu benda itu secara terperinci. Yang ini hanya secara kasar dahulu, okey? Objektif 1 mesti ada kaitan dengan tajuk. Sama ada 1 ataupun 2 lah. Nanti awak akan nampak lah macam mana saya mengolah tajuk-tajuk itu berdasarkan kepada objektif-objektif itu nanti. Objektif 1. Pelajar wajib menggunakan istilah mengenal pasti. Ini adalah ayat pertama bagi objektif 1. Mengenal pasti apa-apa-apa. Okay, jangan ubah istilah mengenal pasti sebab ini telah pun digazetkan dalam KK Pengajian AM. Di sini saya kenal pasti jenis ancaman. Ancaman cyber ada beberapa jenis. Contohnya, penipuan dalam talian, phishing, kecurian identiti, polis cyber dan pencerobohan akaun. Awak nak cari item ni pun ada cara je. Saya menggunakan paling senang, gunakanlah ChatGPT. Okay? Nanti kita akan ada juga video macam mana cara untuk mencari item-item bagi soal selidik, cara yang paling senang. Objektif yang kedua. Perkataan pertama, mengkaji. Tidak boleh ubah, okay? Semua objektif 2 mesti guna istilah mengkaji, bla 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 bla. Di sini saya mengkaji langkah-langkah untuk meningkatkan kesedaran keselamatan cyber dalam kalangan belia. Antara langkahnya ialah program pendidikan dan kesedaran cyber, bla bla bla. So, ini pun boleh dicari menerusi ChatGPT. Contoh tajuk yang kedua, penggunaan alat telekomunikasi.
dalam kalangan pelajar tingkatan 6 SMK Perimbun. Yang ini, tajuk ini sangat mudah sebab respondennya adalah pelajar tingkatan 6. Boleh ubah mengikut sekolah masing-masing. Objektif 1. Kita ingin mengenal pasti tujuan penggunaan alat telekomunikasi dalam kalangan pelajar. Pelajar Form C, dia gunakan telekomunikasi ini untuk belajar, komunikasi, untuk berhibur dan juga melayari media sosial. Ini tujuan penggunaan alat telekomunikasi. Alat telekomunikasi ni refer kepada telefon bimbit lah. Selalunya telefon ni lah senang sebab dia paling dekat dengan pelajar. Objektif 2, mesti start dengan istilah mengkaji. Kita nak kaji kesan penggunaan alat itu tadi kepada pelajar. Kesan terhadap pembelajaran pelajar, kesan terhadap disiplin dan juga interaksi sosial. Ini item ini terlampau roughly. Dia tak ada ayat yang panjang-panjang. So nanti awak kena bina sendiri ayat yang sesuai berkaitan dengan disiplin dan juga interaksi sosial. Okey? Contoh tajuk nombor 3. Penggunaan telekomunikasi dalam kehidupan moden, satu kajian dalam kalangan pelajar sekolah. So, respondennya adalah pelajar. Responden yang paling senang untuk awak gunakan adalah sama ada pelajar sekolah ataupun guru-guru sekolah. Paling senang sebab awak duduk di sekolah. Okay, kita ada juga responden yang berada di luar sekolah. So, nanti kita akan tunjukkan contoh-contoh yang menggunakan responden seperti kejiranan ke masyarakat dan sebagainya. Untuk tajuk yang ketiga ini, objektif satunya adalah peranan telekomunikasi dalam kalangan pelajar. Inilah contoh-contoh item yang boleh ditanya. Biasanya kita akan menggunakan 5 soalan. Saya hanya meletakkan beberapa sahaja. Yang lain, sila cari sendiri. Objektif yang kedua, mengkaji kesan penggunaan telekomunikasi terhadap kecekapan urusan harian. Dia hanya fokuskan kepada kecekapan urusan harian. Sebenarnya benda ni boleh diolah untuk mencari ataupun menjadikan dia tajuk yang lain. Tetapi untuk objektif ini, saya hanya fokuskan kepada kecekapan urusan harian, boleh menjimatkan masa, melancarkan pelaksanaan tugas dan sebagainya lah. Tapi kita kena referkan kecekapan urusan harian ini kepada pelajar sahaja. Next, kesan penggunaan telefon pintar terhadap kehidupan pelajar. Tengok tajuk dia tak lengkap. Lengkapkan dia dengan kehidupan pelajar di mana, boleh letak lokasi dia. So ini adalah tajuk yang umum sahaja. Nanti kita akan tajuk ni sebenarnya boleh berubah tau. Dia tak perlu fit pada tajuk yang saya bagi. Awak boleh ubah dia mengikut kesesuaian keadaan ataupun situasi masing-masing. Okay? Untuk tajuk kesan penggunaan telefon ini, refer kepada kehidupan pelajar, maka objektif satu kita guna kesan baik dan juga kesan buruk. Okay, kesan baik penggunaan telefon pintar, inilah contoh-contohnya. Kesan buruk penggunaan telefon pintar, ini adalah contoh-contohnya. Okay, ini juga tajuk yang senang untuk awak guna. Tajuk yang kelima, kepentingan akses internet berkelajuan tinggi kepada pelajar tingkatan 6, sekolah bla bla bla. Macam contohnya college tingkatan 6 bla bla bla. Awak masukkan je lah secara detail. Biasanya kalau tajuk ni, kalau panjang pun saya rasa dalam 15 patah dah cukup. Jangan terlampau panjang. Okay, so tajuk ini respondennya adalah pelajar. Kita lihat kepada objektif 1 dan juga 2, mengenal pasti kepentingan akses internet berkelajuan tinggi. Kenapa? Apa pentingnya akses internet berkelajuan tinggi ini? Inilah dia antara contoh jawapannya. Objektif yang kedua, mengkaji cabaran yang dihadapi pelajar. Walaupun mempunyai akses internet berkelajuan tinggi, dia akan jadi apa? Okay, inilah antaranya. So, gunakanlah item-item ini. Dan sekiranya awak nak tambah, sila cari dalam ChatGPT. Cabaran penggunaan teknologi maklumat dan telekomunikasi di sekolah bla bla bla. Tambah je lokasi, okey? Bila ada di kawasan sekolah, awak boleh menggunakan 2 jenis responden. Sama ada nak bergabung di antara pelajar dan juga guru, atau pelajar sahaja, atau guru sahaja, atau keduanya-duanya sekali. Satu-satu. Okey, macam tu cara nak buat, okey? Maka, objektif 1 dan juga 2, mengenal pasti cabaran penggunaan. Tadi cabaran.
kita gabungkan dia dengan mengkaji usaha yang boleh diambil untuk menangani cabaran tersebut. So, ini adalah item-item yang boleh ditanya. Tajuk yang seterusnya, kalau tadi kita lebihkan kepada pelajar-pelajar sekolah dan sebagainya, kita akan gunakan pula tajuk tema ini ke dalam perniagaan di mana kita akan menggunakan responden penjaja jalanan ataupun penjual yang ada di merata-rata itu sebagai responden. Tajuk nombor 7, sumbangan telekomunikasi dalam dunia perniagaan masa kini, satu kajian dalam kalangan penjaja di pasar malam bla bla bla. Tambah je, okay? So, objektif satu dia ialah mengenal pasti peranan telekomunikasi dalam meningkatkan pemasaran dan juga promosi perniagaan. Okay, ni antara contoh item. Objektif yang kedua, mengkaji keberkesanan telekomunikasi dalam memperluaskan jaringan pelanggan dan pasaran penjaja. Kalau lihat di sini, saya fokuskan objektif satu kepada meningkatkan pemasaran dan promosi. Objektif 2, saya lebihkan kepada jaringan pelanggan dan juga pasaran penjaja. Kadang-kadang, item objektif 1 dan juga 2 akan jadi lebih kurang sama. Tetapi, kalau boleh, jangan samakan dia. Ataupun carilah benda-benda macam ni saya buat untuk pemasaran, promosi. Yang ini untuk perluaskan jaringan pelanggan. Okay? So, adalah dia punya cara untuk membezakan supaya soalan item itu tidak menjadi sama untuk objektif 1 dan juga 2. Jom kita masuk kepada skop kajian yang lain pula. Kita gunakan vendor capaian internet. Vendor ni maksudnya contoh Maxis, U-Mobile, Celcom. Dia kan ada banyak internet kan. So, kita menggunakan vendor ni pula. Tetapi, walaupun kita memilih vendor, tetapi respondennya adalah pengguna. Ada caranya macam mana kita nak mengubah ataupun mengolah soal sedia itu supaya kita hanya menggunakan responden yang senang dicari, iaitu pengguna. Pengguna ramai, senang cari. Je pengguna pun salah kat sini So tak apa, nanti awak ubah sendiri Saya tak nak ubah dah. Pemilihan vendor capaian internet, satu kajian dalam kalangan pengguna di Taman ABC. Respondennya ialah pengguna, ejaan salah. Objektif 1, mengenal pasti faktor utama yang mempengaruhi pemilihan vendor bagi capaian internet. Kenapa orang itu pilih U-Mobile? Adalah faktor-faktor utamanya. Antaranya inilah harga langganan, promosi, kelajuan internet dan sebagainya. Objektif yang kedua, kita ingin mengkaji tahap kepuasan pengguna terhadap perkhidmatan vendor capaian internet yang dipilih. Sama ada berpuas hati tak dengan sambungan internet, stabil ke ataupun jarang terganggu, package internet yang dilanggan berbaloi tak dengan kos yang dibayar. Ini antara contoh item yang boleh ditanya dalam soal selidik. Tajuk yang ke-9, kita menggunakan semula pelajar. Apakah peranan teknologi telekomunikasi dalam menyokong pembelajaran dalam talian? Satu kajian K di sekolah bla bla bla. Kita tambahlah, tak apa. Okey, objektif 1, mengenal pasti peranan teknologi telekomunikasi dalam menyokong pembelajaran dalam talian. Inilah benda-bendanya. Okey. Objektif yang kedua ialah mengkaji langkah penambahbaikan bagi meningkatkan penggunaan teknologi telekomunikasi dalam pembelajaran dalam talian. Banyak betul dalam dia. Dia sebenarnya boleh tukar balik ayat ni. Struktur ayat agak salah, okay? So, inilah antara contoh item yang boleh ditanya di dalam soal selidik. Okay, sekarang ni tajuk yang ke-10. Pengaruh telekomunikasi terhadap interaksi sosial dalam kalangan remaja. Kita tukar responden kepada remaja. Padahal remaja ini juga adalah pelajar. Okay, tak apa, kita boleh tukar kita punya golongan sasaran. Objektif 1, mengenal pasti pengaruh positif. Okey, disebabkan ini adalah istilah pengaruh, maka kita akan buat pengaruh positif dan juga pengaruh negatif telekomunikasi terhadap rakan sebaya. Yelah, sebab interaksi antara remaja ni dengan rakan sebaya dia. So, kita tukar olah sikit. Itu sebab ayat dia jadi begini. Alright, saya lebih selesa berinteraksi dengan rakan melalui aplikasi dalam talian daripada bersemuka. Istilah saya lebih selesa. Ini adalah contoh soalan dalam soal selidik yang lengkap. Ini sebenarnya ayat yang lengkap tau. Kalau soalan yang tadi atau item-item yang tadi, saya tidak menggunakan item ini tidak ditanya dalam bentuk soalan. Ini hanyalah pernyataan. Dia ada cara tau. Tak apa, nanti kita akan belajar. So, ini contoh
yang saya buat dekat soalan ini adalah contoh soalan yang akan ditulis di dalam soal stidik secara lengkap. Kita ada istilah saya. Dia adalah istilah-istilah dia yang membuatkan orang kata, oh ini soalan, orang akan jawab setuju ke ataupun tak setuju. Tak setujulah. Macam itulah. Sebab ini ayat lengkap dia. Alright, seterusnya, kajian pemilihan vendor dan kualiti perkhidmatan internet di kawasan perumahan di taman bla bla bla. Okey, tambah je. So, responden awak adalah kejiranan. Mengenal pasti kriteria penting yang mempengaruhi keputusan pengguna dalam pemilihan vendor. Apa kriteria pengguna untuk memilih vendor internet? Sama ada Uni5 ke dan sebagainya. Mungkin sebab harga ataupun kos dia, faktor kelajuan dan juga kualiti sambungan dia. Inilah antara contoh ataupun faktor kriteria yang boleh ditanya bagi objektif 1. Untuk objektif yang kedua, mengkaji pengalaman pengguna dan kepuasan mereka terhadap perkhidmatan vendor internet. Inilah dianya. Okey, kualiti internet memenuhi keperluan penggunaan harian saya. Ini contoh-contoh item untuk mengkaji pengalaman pengguna. Baiklah, itu sahaja untuk video yang pertama ini. Saya akan pecahkan dia kepada 2 tema sebab tak nak bagi panjang sangat. Jadi, sekian sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk video yang kedua bagi tema yang kedua iaitu peruncitan. Bye!